Assalamualaikum. Hari ni saya nak share satu feedback customer real daripada Bawang Dayak. Customer ni bagi tahu barang sampai cepat, lepas tu dia terus bagi mak dia cuba. Mak dia ada masalah buah pinggang tahap 4. Faktor umur sampai kadang-kadang nak bangun pun susah. Lepas amakan, walaupun belum habis sebotol, mak dia sendiri cakap sakit pinggang tu dah kurang sikit. Kalau sakit pun cuma melintir je. Alhamdulillah, sedikit kelegaan tu sangat bermakna untuk orang yang lama menanggung sakit. Kita kena faham, bila buah pinggang dah bermasalah, hidup memang jadi terbatas. Nak bergerak sakit, nak bangun pun payah, emosi pula terganggu. Emosi pula terganggu sebab sakit datang hari-hari. Kalau dibiarkan tanpa ikhtiar, kualiti hidup kita makin menurun. Bukan pesakit je terkesan, ahli keluarga kita pun akan terkesan. Sebab itulah ramai yang dah cuba bawang dayak ni sebagai ikhtiar semula jadi. Bawang dayak ni memang lama diamalkan sebagai perubatan tradisional untuk bantu kesihatan buah pinggang. Macam feedback tadi, walaupun dia baru amalkan, perubahan kecil tu memang terasa. Kalau mak ayah kita ataupun kita sendiri tengah berjuang ada masalah buah pinggang, cepat-cepat dapatkan sekarang.